tu aku rajin lakukan pemangkasan ni dalam 2 bulan 3 bulan sekali. Kita nak dia turun ke bawah, tak nak dia apa nama, tegak ke atas. So mana batang-batang yang kat atas tu teman tak dia nak ni, apa tu Eric kena potong kau. Macam ni kan. Ini kita tak nak kan. Ni nampak. Yang ni kan. Ni apa guna dia, tak ada guna apa pun. Buang je. Buang je. Tak perlu pun. Mana kawasan yang agak macam penuh sangat dengan daun kan, kita buang. Sebab dia akan jadi saingan. Dia akan jadi saingan untuk makan. Ni macam penuh sangat dia menyilang. Ni batang pun macam lembut. Ni macam dia overlap tau, overlapping kan. So salah satu kita kena korbankan. Ni kan, ni decision yang penting. Kalau bawah ni kita nak ni ke nak ni, kalau tengok batang ni lagi kuat, betul tak? Batang ni lagi kuat. Batang ni macak ke atas. Batang ni dia lembut tapi dia macak ke tepi. So kita tak nak batang yang memacak ke atas kan. Tapi ni nampak dia macam kalah makan. So macam mana tu, kita nak buang mana? Kita tengok mana yang terapat lah. So kalau label ni sini ada, betul tak? Sini label ni ada. So dia sama label kan. So kita akan buang yang atas ni. Sayang, tapi jangan sayang. Sebab kata untuk di kemudian hari lagi masalah. Bila kita tengok bila benda ni hilang kan, ni dibuang kan, nampak dia lapang. Lapang. So matahari boleh tembus masuk dalam. Memang orang, kalau orang tengok, apa dah besar batang macam ni kau nak buang. Aku tak peduli. Sebab aku tahu proses macam ni. So bila dah lapang kan, kalau kau tengok dari sudut sini kan, kat sini matahari boleh masuk kat sini, betul tak? So dia boleh kena kat batang. So yang kita kulat pun boleh kurangkan juga, sebab dia kering kan, batang kering. Yang ni kawasan ni.